Islam ni kan. India pun aku tak tahu. Bagi dalam wallet tu nanti akan ada sampul surat, ada azimat, dalam ada duit yang dah lipat-lipat kan. So sebelum Islam ni akan ada lah duit tu. Kadang-kadang dia orang rasa macam lagi besar nilai tu, lagi besar jadilah, lah. lagi jadi. Jadi lah. Bukan lagi jadi, lagi banyak duit akan masuk lah. Masalah. Tapi masalahnya Ustaz, kan kadang-kadang tu sempit sampai dah tak ada duit kan. Dah jampi tadi keluar. Tak fikir kat lah pakai je. Tak apalah, guna dulu. Tak kalau dengan saya tu masalah lah, pasal beg duit saya kosong. Kan? Beg duit saya ada duit. Sekarang cashless. Tak bukan, beg duit saya ada duit. Saya tak letak beg duit dan duit. Oh. Saya tak letak duit dan beg duit saya. Betul letak kat mana? Tak poket. Sebab mudah nak keluar. Kalau kat sini lambat sikit. Kena belek lah. Betul. Saya kadang-kadang kita kata macam letak duit, kita ada istilah. Kalau letak duit dan beg duit tu kedekut. So nak keluar tu lambat. Yang ini cepat kan. Betul lekat lah kan. Aduh. Macam libat lawak lah. Tapi realiti dia benda tersebut macam, ya saya faham. Jadi effort tadi, effort yang kita buat untuk mendapatkan rezeki tadi mesti bukan jalan yang salah, bukan jalan yang haram, bukan jalan khurafat, bukan jalan bid'ah. No. Tapi ada satu petua lah kalau orang Melayu kan pada ini. Banyak lah. Sebab rezeki ni orang Melayu dia kreatif. Dia kata apa? Pas mayang subuh baca Al-Waqiah. Ya. Oh, macam mana tu Ustaz? Sama-sama lah. Benda tu tidak ada daripada Nabi. Bila orang tu assign, letakkan satu ayat atau satu surah, bagi satu fadilat. Kalau bukan Nabi dia dapat mana? Sebab realiti dia, kalau contoh macam dia letakkan kelebihan pada satu perkara yang tak ada Nabi iktiraf. Kalau dia kata benda tersebut ada orang buat jadi. Okey. Apa mujarrabat? Mujarrabat. Okey, dengar. Mujarrab ni maksud dia mujarrab telah diuji, tested. Okey. Dengar. Testimoni. Bab mujarrabat ni. Okey. Contohlah katakanlah saya keluar ni pakai baju hijau. Kemudian saya naik motor. Saya keluar rumah pukul sekian. Saya sampai tempat parking dekat tempat sekian. Saya turun motor nampak duit. Katakanlah duit 100 tebal tu. Saya pun masuk poket, saya dapat. Okey. Soalan, adakah boleh saya kata dengan Helmi kau nak duit? Kau naik motor macam aku, pakai baju macam aku, keluar dari rumah macam aku, pergi tempat parking macam tu. Dia berduit. Okey. Pasal orang yang cakap yang tu, dia berikan pada orang guideline, aturan atau tertib perbuatan, atau inilah ayat Quran apa nak baca, sebut nama apa, panggil apa lagi apa ucapan tertentu, zikir tertentu. Dia akan melibatkan diri dia kepada perbuatan khurafat ataupun mengada-adakan apa tak dalam agama. Kalau dia kata benda tu memang ada daripada agama, dia Nabi ajarkan macam Nabi SAW atau contoh dalam Quran Karim. Kalau orang tu kata kalau kita lapar, sebut Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Tuhanku, aku pada apa engkau turunkan daripada kebaikan sangat perlu. Ini doa Musa AS. Dan surah Qasas kan, bila dia balik daripada dia keluar daripada Mesir pergi Madian. Kan? Kemudian sampai Madian tengok dua orang budak perempuan sibuk halau kambing mereka, dia bercampur dengan orang ramai. Dia pun tolong budak perempuan tadi. Yang sambil tanya kenapa korang buat macam ni, dia kata bapak kami tua sebagainya. Dan orang Musa tolong dan Musa belah. Tapi dia lapar. Duduk bawah pokok, dia kata Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Lepas tu datang salah seorang budak perempuan tadi, ajak datang rumah. Tak ada hidangan dari langit datang lah. Tapi salah seorang budak perempuan tu datang, kata bapak aku panggil untuk balas upah apa yang kau tolong kami tadi. Engkau tolong seduh air, bapak aku panggil. So jadi doa dia dimakbulkan Allah Ta'ala dengan perbuatan tadi, dengan kalau kita gunakan doa tersebut, ucapan tadi untuk dapatkan rezeki, tak salah. So kita tahu bahawa dia adalah permintaan Nabi Musa AS kepada Allah Ta'ala. Walaupun Nabi kita Muhammad SAW mungkin letak kepada kita doa-doa yang lain, bacaan-bacaan lain. Jadi bila kita tahu ayat ini untuk sekian, dia perlukan kepada dalil. Sandaran, ada sandaran. Kalau tidak nanti kan tengok. Ya, kau tak nampak anjing, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa kau baca tabbat yada abi lahabin wa tab kepada anjing? Mereka kata nak halau anjing tu. Nanti bahkan dia bukan tab. Anjing tu tengok anjing tu pun lari. Dia kata ni ahli bid'ah gila ni. Kalau kena petik kalau kena petik aku kena sekali. Anjing tu lari. Jadi dia pula ingat, wah jadi. Ini problem kita. Kau ingat Miss Buster. Tak, ni realiti masalah dia. Bid'ah master. Banyak benda. Banyak ayat-ayat Quran yang datang digunakan pada benda tertentu yang konon untuk tambah rezeki dan sebagainya, yang bukan ajaran Nabi SAW. Tapi dia kata ada ulama' kata. Ulama' tadi tak boleh, macam saya katalah, awak tak boleh beri pada orang
satu guideline yang sekian-sekian, kalau buat sekian-sekian dapat sekian-sekian. Kalau kebetulan awak dapat sekalipun, awak tak boleh dakwa. Benda berkenaan mesti dapat. Dan orang tak perlu ikut awak. Pasal dia patut berayu pada Allah Ta'ala, minta pertolongan pada Allah Ta'ala untuk masalah yang dihadapi. Itu yang patut kita ajar. Tapi malangnya orang akan sibuklah dengan effort yang salah. Ini effort untuk rezeki tapi salah. Kita dah tahu, dah faham kan, rezeki kita ni memang Allah Ta'ala dah aturkan. Kita faham bahawa apa benda kita belanjakan Allah Ta'ala yang sekian. Lepas tu kita nak tambah rezeki dengan effort yang betul. Kita kena faham bahawa benda tersebut adalah aturan Allah Ta'ala tersendiri. Dan bila kita buat effort tadi, kena jalan betul, cara betul. Bukan yang jalan kita reka-reka sendiri. Gantung ini ke macam dekat kedai-kedai mamak. Kan ada Ibu Sina tu wafak. Oh, wafak. Yang dia ada apa, yang tembaga tu. tu. Tembaga tu kemudian dia tulis wow mim baba benda tak. Jibril, Mikail, Mikail, Israfil dan sebagainya. Ini masalah bila kadang problem kita adalah tukang buat benda ni ustaz. Dia kata tak salah benda wafak. Apa? Minta dengan ustaz kot, tak salah. Takkanlah ustaz tak tahu. Ustaz ngaji Dia pondok ustaz lama. kot. Ini masalah kita. Yang sepatutnya orang tu bangunlah. Yang 786 tu. Ya, 786 yang kedai-kedai mamak biasa ada. Kan yang kita kata maksud dia bismillah. Kan dia ada cerita minta bacaan dulu. dia jadi apa? Dia jadi pepanduan, lepas tu nombor dia 786. Lepas tu time dia kena pukul dengan orang jahat kan. Tiba-tiba azan pun kumandang, gereja pun ada loceng, semua sekali, semua. Lepas tu jadi kuat balik. Tak tahulah cerita tu. saya tengok macam okeylah. Benda tersebut macam jadi tajuk. Jadi yang kalau kata 2468 tu ada satu cerita Tamil satu lagi. Itu pun ada juga. 2468. Yang 10 tak kan? Ada 10. Dia jadi macam benda cerita macam angka dan nombor. Reality dia orang nakkan keselamatan, nak perlindungan, nak rezeki dan sebagainya. Tetapi dia lupa sebenarnya aturan tadi Allah Ta'ala dalam bentuk yang dia nak kita. Bahkan macam kita sebutkan, bila kita kata rezeki sikit, rezeki banyak, tu ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sikitkan rezeki, banyakkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Dan benda tu ujian dan dugaan untuk orang tersebut. Kadang-kadang ada masanya kekurangan itu terbaik untuk dia. Ada masanya banyak rezeki itu baik untuk dia. So benda tu adalah agihan Allah Ta'ala yang tersendiri yang kita tak boleh persoalkan. Kita patut belajar mencari fadilat dan kelebihan atau hikmah di balik perkara tersebut. Bukannya kita pergi persoalkan macam kenapa tak jadi, lepas tu buat salah. Itu maksud konsep yang asal. So memang kita kata tak boleh elakkan. Dan memang benda yang kita kena ingat, pada zaman para sahabat Nabi dahulu pun pernah mahal harga barang. Dan memang sebenarnya ini balik pada soalan pertama kan, kita bincangkan siapa penletak sebenar tajuk rezeki ni. Yang Nabi SAW bila para sahabat kata apa? Wala si'ar. Kan? Para sahabat kata telah mahal harga barang ke zaman Rasulullah SAW. Lalu diorang jumpa Rasulullah SAW, kata sa'ir lana. Buatlah harga untuk kami. Tetapkanlah harga untuk kami. Nabi kata apa? Innallahu huwal musa'iru. Allah Ta'ala yang menentukan harga. Al-Qabidu, Al-Basitu, Ar-Razzaq. Yang melapangkan, yang menggenggam itu rezeki, yang memberi rezeki. Ya Razzaq, betul-betul memberi rezeki adalah dia. Dan aku tak mahu bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan seseorang kamu akan ada tuntutan kat atas diri aku. Maksudnya kalau dia kata dia boleh meniaga tapi Nabi sekat. Kerana Nabi tak benarkan dia dapat harga tadi. Memang kita kata benda tersebut itu adalah ketentuan harga tadi boleh berlaku. Macam disebutlah tadi zaman PKP tiba-tiba turun sama RM1.50. Lepas tu ada masa sekian naik balik. Lepas tu kan turun balik. Itu benda tadi memang aturan Allah Ta'ala. Kadang-kadang politician ni nakkan hati rakyat, dia turunkan harga. Kalau dia rasa dia perlukan duit, dia naikkan harga. Itu contohlah. Jadi benda tersebut kita faham. Cuma balik pada asal, bila berlaku apa yang berlaku, semua tu aturan Allah Ta'ala itu sendiri. Yang kita tak patut dekat situ rasa apa macam rasa gundah gulana. Saya lebih bimbang masalah sekarang ni. Bila macam Ikmal pernah sebut kat saya, dia kata bila orang ramai panic buying. Beli barang secara panik. Macam baru ni kan bila berlaku apa yang berlaku di Iran, serangan Amerika Syarikat. Walaupun saya secara peribadi saya tengok benda tu macam masih lagi tak sampai tahap yang sepatutnya. Pasal nampak kegilaan Iran tu ada. Bagi orang yang suka sokong dia, tak suka saya lantak kan. Sebab apa? Sebab dia diserang oleh katakanlah US. Lepas tu dia serang negara Arab. Dia bukan serang base saja tentera. Airport dia serang alasan kerana dekat situ ada. Kan? Dalam masa yang sama bila dia serang katakanlah Israel serang Lebanon, macam pelik pula. Israel serang Lebanon dalam keadaan Iran serang Israel. Macam tak ada
tak ada ancaman. Orang serang awak serang orang. awak boleh buat kerja serang orang, dalam keadaan orang serang awak. Kamu tak lawan sini. Kenapa lawan sini? Pelik kan? Nampak macam ada benda yang tak kena. Dan bahkan seolah-olah macam benda ni, Amerika Syarikat pula kata nak jaga Selat Hormuz. Pun sama juga. Macam seolah macam, ini macam pakatan ke? So jadi last kali selat tu nanti akan dikawal oleh 2 negara ke? Tol 2 kali. Tol 2 kali ke? Pelik juga. Saya baru bila yang latest punya law ni apa nak US nak block juga Selat Hormuz, saya baru belajar satu benda. Kalau orang tutup pintu, kita tutup juga pintu. Jangan buka. Pelik juga kan? Dia tahu benda dia nak tak tahu. Tapi China buat lawak kan. Baru ni lintas lamba je. Tak berani orang tembak. So realiti dia, benda ni kita tak nafikan ancaman itu ada. Masalah harga barang akan naik. Tapi bila kita panic buying, dia akan lagi jauh. Panic buying ni tadi, macam kes macam bila sebutkan tadi. Tadi ada orang tunjukkan satu video yang stesen minyak tadi simpan. Minyak. Dia tak bagi jual. Macam dia tulis minyak habis. Boleh Saya tengok dekat ada satu Caltex dekat jalan pergi ke arah Kelang. Saya pergi hari Sabtu itu. Saya lintas balik daripada mengajar. Saya lintas itu nak isi. Tengok semua pam yang kuning semua tulis minyak habis. Saya pergi ke ke Bukit Jelutong ke exit Bukit Jelutong kan, ada Petronas kan, daripada NKVE tu. Ada je minyak. Tapi kalau dia tak jual sekarang, dia jual bila? Bukan. Ini bagi ihtikar. Ini satu benda yang dalam Islam menyorokkan barang untuk naik harga. Ini kena jaga-jaga juga. Sebab benda ni boleh berlaku daripada banyak-banyak pihak. Boleh jadi daripada A atau B atau C. Sebab balik pada asal, kita consumer, kita tak ada masalah. Kita memang nak barang tadi. Tapi pihak yang menyimpan, dia nak harga barang tu naik. Walaupun sebenarnya sedangkan barang yang ada sekarang ni tak patut naik lagi. Sebab kalau ikut pada pengisytiharan kerajaan, sampai bulan 5 masih ada lagi. Kita punya minyak ni masih cukup sampai bulan 5. Stok kita cukup bulan 5. Alhamdulillah. Low supply, high demand. Okay. Tapi bila orang dah start main harga dengan cara sorokkan barang. Kata tak adalah minyak habis lah. Untuk induce, untuk jadi harga naik. Itu ada berlaku juga. Sebab tu bila Nabi kata dalam hadis yang Sahih Muslim, Nabi kata tidak akan ihtikar. Walaupun asal Nabi sebut tentang ta'am. Ya Allah. Makanan. Kan? Nabi kata illa khati', takkan buat penyimpanan barang makanan kecuali orang yang tersilap sahaja. Mana kalau intentionally dia buat tu masalah. Kalau ikut dalam hadis ada Musnad Ahmad, Nabi kata man ihtakara ta'aman. Kan, barang siapa yang simpan makanan lebih 40 hari untuk harga tu naik, Allah Ta'ala bari umin. Allah Ta'ala berlepas diri daripada dia. Allah Ta'ala tak ada connection dengan dia. Memang Allah Ta'ala putuskan hubungan dengan dia. So ini bahaya. Maksudnya memang ada ancaman daripada zaman Ancaman Nabi daripada zaman Nabi lagi. Perbuatan orang sorokkan barang untuk naikkan harga. Cover dah. Dah cover semua arah, semua sudut. Sebab kita tak nafikan memang ada orang akan ambil kesempatan. Macam sorok telur, tak nak jual. Sorok minyak masak sorok minyak masak paket. Sekarang daripada pula. Dulu daripada betul. tak ada. Sebab nak induce ataupun paksa untuk harga naik. Sebenarnya realiti benda berkenaan akan berlaku. Dan bila kita pula yang pada consumer ni, kita panic buying. Secara peribadilah. Saya cakap ni bukan atas dasar belagak. Tapi saya macam buat tak tahu je. Lepas tu ada orang jumpa saya. Bang, abang dah beli ke makanan sekian-sekian? Kita buat apa? Saya cakap yang tu lah. Lepas tu yang tu orang dia jumpa saya. Dia kata abang dah beli ke? Saya kata beli apa? Even jiran-jiran saya pun ada yang bertanya. Saya kata tak beli. Memang ada pantry. Kita orang ada pantry. Tak adalah, boleh lah isi nak buatkan apa, macam store akhir zaman boleh je. Kan? Sebab saya store akhir zaman. Tak, pasal kita sekarang macam ni, kita kena be realistik. Amerika banyak tau. Ya, okey. Balik pada asal, benda macam ni. Doomsday Okey. Bunker, saya pun tengok satu rencana sebelum datang kelas tadi, pagi tadi. Yang night fam something. Project Nightfall. Dia buat satu persoalan berkenaan dengan what do the rich people know that we don't know. Pasal diorang semua macam Elon Musk lah, Mark Zuckerberg lah, benda sebagainya kan. Semua ada bunker. Yang dia letak dalam tu kalau doomsday berlaku tu, tak ada kena sekian, boleh hidup dalam tu dan sebagainya, semua makanan cukup. Kan dia habiskan beratus juta untuk buat bunker bawah tanah. Yang luas dia 5,000 kaki persegi dan sebagainya. Siap ada swimming pool, siap ada yang macam bertingkat-tingkat pun ada. So kita dalam Islam, okey, mengambil
tindakan dengan suasana dan keadaan, berbuat persiapan, memang disuruh. Tapi dalam persiapan akhir zaman, tak diajar kita untuk simpan makanan. Memang Nabi sebut berkenaan dengan satu masa nanti, bila Dajjal keluar, akan berlaku kemarau. Ya. Yang kita tengah hujan ni. Alhamdulillah, Allah saya. Allahumma sahiban nafi'ah, kan? Allahumma sahiban nafi'ah. Jadi bila akan berlaku kemarau 3 tahun. Kalau yang pertama sepertiga, separuh, dan akhirnya tak ada langsung hujan. Ketika itulah Dajjal akan keluar dan dia roaming around the world dan tawarkan, nak beriman aku Tuhan, aku berturun dengan hujan. Kalau ketika mana hujan ada, dia datang buat apa? Macam buat apa lah? Akan buat apa kat sini? Okay. Kita akan macam, kau nak apa kan? Kami okey je. So as long as food supply kita cukup, memang dia takkan boleh buat apa-apa. Itu saya kadang-kadang saya heran dengan geng-geng akhir zaman sangat ni. Dia simpan makanan. Supaya apa? Sebab Dajjal keluar nanti dia bawa fitnah makanan tak ada. Okay. Selagi mana makanan tu ada, Dajjal takkan keluar. Betul. Okey, kat situ Ini saya tak faham. Itu kefahaman dia yang Nabi sebutkan, bila bahkan itu tak ada baru dia datang. Betul. Bila dah hilang, deplete habis kita punya resource tu, baru dia datang untuk goda kita dan akan jadikan kita mengaku rububiyah dia, ketuhanan dia. Pentadbiran dia, kita akan kata dia ilah, aku Tuhan. Itu benda yang dia akan dakwa. Tapi geng-geng teori konspirasi yang gila-gila ni kan, simpan bihun lah, air mineral banyak lah, korek perigi sebagainya. So reality, reality benda masalah ni, benda ni kalau kita kata dengan yang kafir tadi sama. Tapi pada Muslim, kita dengar Nabi sebut apa akan jadi. Tapi Nabi SAW tak suruh kita kumpul makanan. Zikir, tasbih, Bahkan satu peringkat nanti zikir tasbih kita menjadi makanan kita. So di mana datangnya idea tentang simpan makanan tadi? Kita selamat. Itu problem yang saya tak faham. Beli perisai kau nak lawan Dajjal. Ada yang kelawak tadi. Itu kisah benar. Tak tahu apa jadi pada Muhammad tu. Saya tengok beli perisai, beli pedang lawan Dajjal. Okay. Tu tak apa lagi. Yang ada macam geng-geng korang geopolitik ni. Dia kata Dajjal dah keluar dah. Tengok ustaz-ustaz ni tak tengok pun tentang geografi. Mana zaman ketika mana kerajaan Israel tubuhkan telah berpindah daripada Iran tu, Yahudi ratus ribu telah pindah. Jadi hadis Nabi sebut 70,000, sekarang di Iran tak sampai 70,000 pun. So ustaz ni baca hadis tapi jangan ni sangat, dia kata. Lepas tu dia pergi. Lepas tu dia pergi ke Gaza. Kalau Dajjal ada kat situ, awak pergi kenapa? Nabi kata suruh lari. Kalau dengar Dajjal datang, lari. Bukan suruh pergi jumpa. Pelik juga saya macam, dia baca ke sini. Bila time dia nak bawa kepada naratif dia kata ustaz ni semua tak baca geografi. Kalau baca geografi tak kena cakap macam ni. Sebab di mana Dajjal dah keluar, dah ada yang serang kita sekarang Dajjal lah. Dajjal hanya keluar bila Isa AS nanti akan turun. Tahu tak? Kalau Dajjal dah ada, Isa turun esok. Dia bukan datang dia lepak-lepak, tak ada. Isa akan turun. Kata orang minum tak ada timbulnya, tak ada masa dah. Itu realiti yang saya pelik lah. Tapi Allah Alam kan. Pasal realiti kadang-kadang kalau kita lihat, macam kalau kita lihat contoh dalam surah Al-Ma'idah ayat 20-25 kan, kisah berkenaan dengan apa, ketika Musa AS ajak Bani Israel untuk lintas, untuk masuk Palestin kan, tapi dia tak nak masuk. Sebenarnya tak nak masuk, Allah Ta'ala beritahu pada kita bahawa Musa AS telah berdoa. Kan bila diorang kata idhhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah kau dengan Tuhan kau pergi perang. Kami duduk sini tunggu. Inna hahuna qa'idun. Lepas tu bila diorang kata macam tu, Musa sangat sedih. Sepanjang sejarah Musa hidup dengan kaum dia sangat bersabar until that particular moment yang dia angkat tangan kepada Allah Ta'ala. Dia kata Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Tuhanku, aku tak boleh kawal diri aku dan saudaraku. Fafruq baina wa baina zalimin, pisahkan antara kami dan kaum yang zalim. Lalu Allah Ta'ala pun pisahkan antara Musa dengan kaum dia. Kaum dia sebenarnya tercampak dekat Gurun Sinai 40 tahun 40 tahun. Fa innaha muharratun alaihim 40 sanatan. Kan, yatihuna fil ardi. Mereka keluar, tak boleh keluar. Lepas tu Musa dia mati di satu jarak balingan batu daripada Baitul Maqdis. Tu yang Nabi SAW pada malam Mi'raj Nabi, Isra' Mi'raj Nabi, Nabi lintas kubur Musa. Nabi kata kalau aku di sana, aku tunjuk kamu kubur dia dekat mana. Pada bukit pasir warna merah tepi jalan. Tapi ialah Nabi tak
ajar. Mana tak tahulah. Tak carilah pun. Kalau geng-geng kuburiun daripada Hadramaut Yaman, dia kata tengok kenapa Nabi sebut kubur. Ni ada kepentingan kubur. Sibuk cari kubur. Padahal para sahabat Nabi takluk Baitul Maqdis, lupa nak cari kubur Musa. Omar datang. Omar datang kot ke sana. Omar lupa kubur Musa. Datang kita tahun kita, ini kubur nak Musa. Inilah kubur kita cari. Gila tu kan. Macam mana mimpi semalam. tapi realiti dia yang kita fahamkan sekarang, Musa dan kaum dia terpisah ke. Yang menjadi soal tajuk, yang bila orang kita kena bincang bab jumlah, kadar dan sebagainya kan. Bila hadis Nabi SAW atau Al-Quran datang dengan satu penceritaan, dia datang benda tu dengan zahir, tak perlu kita takwilkan. Tak perlu kita macam terbalikkan meaning tadi supaya bertepatan dengan masa zaman kita. Jadi bila nak kaum Musa AS tercampak di gurun Sinai tadi 40 tahun. Sedangkan Sinai ni adalah jalan utama orang daripada utara turun ke Mesir. Musa balik pun lintas kat situ. Dia terima wahyu dekat bukit berpokok di Sinai. Dia tempat berjalan antara Syam dengan Mesir. Ya betul. Jadi memang tempat turun. 40 tahun diorang okey bukan 40 tahun diorang bukan seorang tau, ribu manusia. Satu kaum lah. Satu kaum. So jadi tak ada siapa lintas itu nampak diorang. Dan diorang pun tak nampak siapa-siapa. So jadi Syekh Muhammad Amin Syangkiti rahimahullah, pengarang kitab Adwaul Bayan, bila ada orang persoalkan macam mana tembok Ya'juj Ma'juj ni tak dijumpai. Kan duduk di bumi tapi tak ada seorang manusia. Tak siapa jumpa pun tahu. Kita ada satelit pun tak nampak-nampak. Walaupun kita ada satelit pun tak jumpa pun MH370 kan. Sebab itu pun kita tak jumpa. Okey, tak nampak. Okeylah. Tak apa lagi. Tapi realiti dia bila kita perhatikan balik, Syekh Muhammad Syamikiti kata macam mana Bani Israel tadi puluhan ribu, dia beribu-ribu. Kalau kita kata 6,000 lah. Ramai kot. Kalau kita tengah malam macam pesta lah menyala api. Tak ada siapa pun yang lintas daripada utara turun ke selatan nampak. Dan diorang pun tak nampak siapa pun lintas sepanjang tu. Padahal tu laluan macam kita sesat tepi plus highway lah. 40 tahun 40 tahun. Macam tu Allah Ta'ala sembunyi kan. So benda tu sebab bila kita belajar kepada tajuk apa eskatologi ataupun tanda-tanda akhir zaman, jangan pergi kepada masalah takwilan yang melampau. Kita tak perlu nak selarikan masa sekarang ni dengan apa berlaku. Sampai tadilah benda-benda gaib, ada sepatutnya beriman. Masalahnya ni yang simpan makanan tadi. Yang simpan makanan tadi sebab kata makanan tak ada, Dajjal akan datang. So if I have the food, idea dia adalah kalau aku ada makanan, Dajjal tak boleh goda aku. Dia punya lagi bijak Dajjal. Dia conclusion dia ke situ. Conclusion yang mereka ambil adalah kalau kita ada makanan, Dajjal tak boleh goda kita. Kalau kita tak ada makanan, Dajjal goda kita. Sedangkan tak ada pun dalam hadis Nabi urge ataupun gesa kita untuk kumpul makanan. Cuma Nabi ceritakan suasana yang berlaku nanti sampai macam ni. Betul lah kan. Kalau contoh mestilah apa yang Rasulullah nak adalah menyelamatkan iman umat betul. dia. Kalau betul lah cara nak selamatkan iman adalah simpan makanan. Mesti dan Nabi akan bagi tahu lah. Takkan Nabi lupa pula. Dia pula ustaz ni janganlah membaris. Lugu bendul kan. Maksud Nabi tu bila kata makan, maksud kecil kumpul makanan. Itu dia orang baca ke situ. Sebab tu saya rasa macam kes masalah apa sibuk beli makanan tadi kan. Awak menyumbang kepada kenaikan harga. Sedangkan kalau belanja yang biasa saja pun tak ada masalah. Dia macam ni, satu benda yang menjadikan kita ni Muslim tak ada stres. Kalaulah pemimpin kita penipu. Dia gunakan cara tadi untuk kumpul duit. Atau penyaga tu penipu. Atau orang tengah tu penipu. Atau sekian ni penipu. Kita akan dapat balik lah apa yang dia tipu kita. Allah Ta'ala akan jadi kita punya pendakwa hari kiamat nanti. Walau satu sen diorang zalimi kita. Nabi katalah hadis Nabi, walau sebatang kayu sugi. Min arak. Satu batang kayu sugi pun Allah akan jadi kita punya apa? Pembela. Kalau kita pun tak tahu dia tipu kita, Allah akan bela kita. Tak ada hak yang terlepas. Sebab tu bila kita fahamkan Muslim tak stres dalam kehidupan ni, tak ada macam alamak kan. Alamak bila kita alamak, tak ada. Kita sentiasa dalam keadaan kita tahu bahawa Allah Ta'ala atur untuk kita kebaikan. Sebab tu bila Nabi sebutkan, Nabi kata apa? Laisal ghina bi kathratil mal. Bukanlah kaya tu dengan banyak harta. Walakin ghina nafs. Tapi kaya tu kaya jiwa. Whenever you feel enough everything for yourself, kita takkan rasa kurang. Itu kekayaan yang sebenar. Itu kekayaan sebenar. Nilai kekayaan sebenar kita kat situ.
Cuma inilah kita kata realiti pada masyarakat kita yang saya nampak benda ni kefahaman ni kurang. Sebab diorang macam dah jadi stres dan sebagainya, semua dia jadi, ya kita tak nafikan lah, memang manusia ni ada cara berfikir berbeza. Makan nasi sama kan rambut sama hitam tapi cara hidup lain-lain kan, membesar lain-lain. Tapi yang kita kata Allah Taala tak pernah tinggalkan kita daripada panduan. Sebenarnya panduan dalam kehidupan kita ketika susah atau senang. Macam ilmu kata semua ada dah di cover dan Islam dah cover dah. Kalau orang tu menipu cara sorok barang untuk sekian, dah awal-awal Allah Taala bagi ancaman. Memang kita kata ancaman tadi dah berlaku. Kita tahu memang ada orang akan buat macam tu. Certain tempat ni saja naikkan harga. Certain saja sorok supaya bila benda tu hilang, seorang pun kena kabut, nanti harga boleh naik. Dah tak ada. Ya. Itu realiti yang kita kata akan berlaku. Saya tengok yang tu mencarut-carut kawan tu. Pasal dia lori yang kawan orang tu boleh ambil, dia tak boleh ambil. Oh, yang apa? Lori merah, sebut lori merah. Betul. Orang tu isi. Yang dia tak isi. Dia nak isi tak boleh. Dia kata tak ada minyak. Yang ni boleh isi pula. Kenapa? Dia soalan dia. Kenapa orang tu boleh isi, hasil tak boleh isi? Dia cakap yang tu. Tapi benda tu kadang-kadang benda tu macam pihak tu sendiri sorok ke sebagainya, tahan ke. Wallahualam, mungkin dia jujur kata habis minyak. Mungkin dia tipu dalam perkara tadi. Tapi ala kulli hal Allah SWT lebih Paling mengetahui. tahu apa yang jadi. Betul ke tidak di benda tu habis. Dia tipu ke, dia sengaja nak bagi barang naik ke, itu kerja Allah Taala yang akan hukum nanti. Atas kita belajar untuk let go. Pasal benda tadi ulang balik, whining, nagging doesn't solve anything. Mengeluh, beletik tak selesai masalah. Tapi atas kita tahu bahawa Allah Taala menghitung setiap ucapan kita, kan kita rasa gundah gulana, rasa hampa, Allah Taala akan hitung balik. So kita nak kalau boleh jaga lidah kita, sebab kita ni Allah SWT sebut dalam Quran surah Al-Baqarah. Beliau katakan walanabluwannakum bisyai'in min khawfil ju' ayat 55-56 kan, surah Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in min khawfil ju', kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit daripada ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan daripada harta, nyawa dan juga tanam-tanaman. Wa basyiris sabirin, berita gembira pada orang bersabar. Siapa orang bersabar? Allah kata alladzina idza asabatuhum musibatun, orang yang bila timpa mereka sebarang musibah, mereka jaga lidah diorang tak cakap benda lain. Tapi mereka kata apa? Qalu inna lillah, mereka kata kita ni milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita kepada Allah kita akan kembali. Orang yang macam ni, yang jaga lidah dia tak ucap kecuali benda Allah Ta'ala redha. Kata Nabi SAW pernah sebut ketika mati anak dia, kan air mata mengalir, hati sedih, tapi kami takkan ucapkan kecuali apa Tuhan redha. Careful about ucapan kita. Ucapan kita tu adalah benda yang akan dikira si Allah SWT, yang menunjukkan kita sabar atau kita mengeluh atau kita marah atau kita sekian. Sebab itu nilai sebenar kan. Wa basyirus sabirin, orang yang bila sabar ni adalah orang yang bila timpa mereka masuk musibah, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika, golongan macam ni, alaihim, ke atas mereka salawatum min rabbihim wa rahmah, selawat dari Allah. Mana kalau kita selawat ke atas Nabi, Allah selawat ke atas kita yang bersabar ni. Salawatum min rabbihim wa rahmah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang mendapat petunjuk. So basic benda ni, itu ya, bagi saya kena jaga bab tu lah. Realiti hidup tu memang susah dan senang tu pusingan yang Allah Ta'ala akan aturkan. Ada masa senang, ada masa susah. Tapi kalau kita sebagai seorang mukmin, kita patut jangan menilai kesusahan tadi itu sebagai semata-mata kesusahan. Bahkan anggap dia ujian yang Allah akan gantikan balik pada kita dengan balasan kebaikan. Kalau kita bersabar. Kalau kita muhasabah diri. Sebab tu kadang-kadang kita benda mungkin orang tak bincang kan, mungkin kita mungkin sebut sikit, punca rezeki kita tersekat. Betul. Ada perkara yang kadang kita rezeki tersekat ni kenapa? Mana kita tahu dah takdir Allah Ta'ala tertulis. Tapi rupanya ada benda yang kadang-kadang rezeki tu patut sampai tapi boleh tersekat kerana perbuatan-perbuatan yang kita ada. Wallahualam. Tapi Ustaz kan, okey, lagi satu ni. Tadi Ustaz cakap banyak pasal usaha. Terus. Dan juga kalau ada sesetengah pihak kan, apabila mereka mendengar lah kan bahawa rezeki Allah yang tentukan. Terus mereka tafsirkan benda ni tak perlu berusaha lah macam tu. Baik duduk saja. Sampai tahap dia hilang kerja tapi tak cari alternatif baru. Hutang pun tak fikir. Faham? So Allah akan tolong. Jadi
Apakah pemahamannya? Tak, ini yang kita kata yang sebut tadi. Sebab tu kita baca hadis Nabi SAW. SAW. Yang kita sebut, kata Nabi kata, kalau kamu bertawakal kepada Allah Ta'ala yang sebenar-benar tawakal, dia akan rezeki kamu, beri rezeki pada kamu seperti beri rezeki pada burung. Yang burung tadi bukan duduk diam. Taghdu, dia keluar pagi. Keluar pagi. Dia sebut dah. bukan Hadis duduk Nabi langsat kata, kan? tak, keluar pagi. Khimasan, dalam keadaan kosong tembuluk. Wa taruhu bitana, dan pulang petang dalam keadaan penuh. Dia kena buat effort tadi. Kalau dia kata awak tak buat effort dan awak tunggu tadi kan, memang tak nafikan. Kadang-kadang kita tak minta pun orang bagi. Tapi Ada kadang-kadang. ya, ada. Kadang-kadang benda tersebut. Tapi untuk kita menyangka bahawa segala rezeki tadi mesti berlaku sedemikian, tak. Sebab balik pada asal lah, macam anak raja tadi. Keluar-keluar dapat allowance. Dia tak pernah minta pun nak jadi kaya. Betul tak? Rezeki dia. Rezeki dia kan. Itu ada rezeki Allah Ta'ala atur untuk dia dengan lahir sebagai anak raja. Atau anak menteri. Atau anak ahli politik dan sebagainya kan. Yang dia anak datuk kan, anak Tan Sri dan sebagainya. Jadi lahir-lahir kaya. Lahir-lahir ada dah for fun. Ada dah tabung simpanan keselamatan benda kan. Kalau bapak mati, mak mati, ada juta-juta duit. Ada je. Tapi dalam masa sama, dalam konteks yang sama, benda anugerah yang sedemikian kecuali wahyu sahaja. Kalau wahyu, ia kemuliaan. Lain dari itu, dia adalah satu benda yang kadang-kadang Allah Ta'ala berikan bukan atas dasar kasih sayang pun. Ia something yang kita panggil agihan yang Allah Ta'ala sebut, apa yang macam disebutkan, dia kata Allah Ta'ala berikan dunia pada siapa yang dia sayang atau dia tak sayang. Sedangkan Allah Ta'ala berikan akhirat pada siapa yang dia sayang saja. So jadi konsep pemberian tadi tu boleh berlaku macam tadilah kekuatan rupa yang elok. Benda tu Allah Ta'ala agihkan. Bukan kita yang agihkan. Tapi benda tanpa pilihan kita. Tanpa kita buat effort tapi dapat. Tapi dia bukan kemuliaan utama. Sebab balik pada Muslim tadi, effort kita tu kalau tak berjaya pun dapat pahala. Kita usaha cuba nak kejar walaupun tak berjaya, cuba belajar tapi tak pandai-pandai kan. Tapi benda tersebut effort kita buat tu akan dapat di sisi Allah Ta'ala sebagai pahala. Itu nilai sebenar. Kalau dia kata orang tersebut macam duduk diam, ni biasa berlaku pada geng sufi lah. Dia duduk kat zawiyah, benda tempat kan, ribat. Duduk diam kat situ kan, tak ni tunggu orang bagi sedekah. Itu tak adalah, dan Islam tak disuruh macam tu. Sebab tu Nabi SAW kan sebutkan berkenaan dengan tajuk ni. Tajuk berkenaan dengan apa? Bukanlah miskin itu orang yang dikembalikan oleh satu suapan atau dua suapan. Pasal adalah orang tanya saya. Payah juga saya kadang-kadang kalau sebut benda ni kan orang kata macam ni bukan tutup rezeki ni bukan tutup rezeki siapa tapi tak bukan pasal bila cerita macam ni. Kadang orang akan rasakan macam saya macam tak menggalakkan pemberian harta benda ni kepada ustaz. Okay, tu utama yang minta-minta lah. Okay. Pasal dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 1479. Okay, Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW bersabda, laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi. Kan? Bukanlah orang miskin itu orang yang berpusing-pusing, berkitaran pada manusia. Ya. Tarudduhu al-luqmatu wal luqmatani wa tamratu wa tamratan. Yang akan dipulangkan dia balik oleh satu suapan atau dua suapan, sebiji tamar atau dua biji tamar. Ini bukan orang miskin. Miskin yang disebutkan dalam agama ni bukan ini. Okey. Nabi kata apa? Walakin al-miskinu, al-miskin, tapi orang miskin tu alladhi la yajidu ma ghina yughnihi. Tapi dia adalah orang yang tak dapati kekayaan yang mencukupkan keperluannya. Wala yuftinu bihi, tapi orang tak sedar pun. Orang tengok kaya lah dia. Orang kata cuma rasa cukup kot. Fa yutasaddaqu alaihi, lalu disedekahkan kepada dia. Wala yaqumu fayasalun nas, dan dia tak bangun pun untuk minta pada orang. So dia sebenarnya memang miskin, tapi dia tak sibuk nak cari untuk cukupkan keperluan dia. Itu kadang-kadang bila kita bila dengar orang minta derma sebagainya kan, ada masalah sikit lah kan. Dia agak sikit. Pasal hadis ni Nabi nanti kata bukanlah orang miskin tu orang yang dia datang pusing jumpa orang minta duit, minta derma, yang dikembalikan dia dengan satu suapan atau dua suapan, sebiji tamar atau duit tamar. Tapi dia adalah orang yang dia tak ada kekayaan atau kecukupan yang cukupkan keperluan dia. Dan tak disedari pun. Orang tak sedar pun. Dan dia tak ada bangun untuk minta-minta pada orang. Tapi dia sedekah kepada dia.
Sebab tu dalam ayat Quran, dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 273 Allah nyatakan lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah. Mana sedekah ni adalah untuk orang fakir yang disekat atau dikurung di jalan Allah Taala. La yastati'una darban fil ardi. Dia tak mampu untuk bermusafir di muka bumi. Mana maksud dia tak mampu bersafir untuk cari rezeki. Pasal dia tersekat dengan sebab fisabilillah tadi. Okey. Yahsabul jahilu aghniya minat ta'affufi. Menyangka di mereka ni orang-orang yang jahil sebagai orang kaya dengan sebab dia iffah. Dia sopan tak minta kat orang. Dia bersopan tidak minta. Okey. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu kenal mereka dengan tanda mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tak minta manusia dengan bersungguh-sungguh. Okey. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa-apa kamu infakkan daripada kebaikan, Allah Taala mengenainya, sangat mengetahui. So dia ada sudut yang ya, faham tak? Kalau tunggu-tunggu ni kan jenis ada derma lah pada kami ni. Saya macam kurang sikitlah. Agak masalah sikit. Sebab realiti dia pada kita yang Muslim ni, nilai benda berkenaan untuk kita minta-minta ni adalah salah. Pasal kita memang balik pada saya Alvin cakap tu lah, kan dia tak buat kerja, duduk diam tunggu orang bagi. Tak boleh. Tak kena lah. Baring-baring sampai nasi. Boleh je dapat kan. Kita tak sangka macam tinggi nak makan sekian, tiba ada orang hantar makanan. Alhamdulillah lah. Tapi untuk harap benda tu tiap-tiap hari macam tu, janganlah. Gila. Tak bukan. Benda tu boleh berlaku, betul. tapi jangan sangka tiap-tiap hari. Macam saya pernah cerita dulu kan. Saya naik motor. Saya cerita ni bukan apa, ni adalah daripada sudut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Apa benda yang Tuhan, nikmat Tuhanmu ceritakan balik. Saya waktu tu daripada waktu tu kerja Yayasan Taklim kan, dari Yayasan Taklim nak pergi ngajar dekat IJN. So saya naik Bukit Tungku. Kat keluar sekian Bukit Tungku. Bukit Tungku turun minyak habis. Tak perasan. Saya macam lemak minyak habis. Lepas tu goyang-goyang jalan. Goyang jalan. Lepas tu minyak tu ada tapi sikit sangat. So padahal kalau saya naik atas sampai dekat ni kan, bawah ni pergi Sentul. Lepas tu naik atas ni pergi ke Jalan Tun Razak lah. Kan boleh datang Pahang bawah, kita naik atas, kita naik IJN. Saya kata macam nak buat ni? Saya kata kalau aku naik atas ni kan, mati atas ni saja-sajalah. Saya kata depan sana ada lah minyak tapi jauh lagi. Saya cakap nak buat. Saya berkata, ya Allah, Aku nak pergi ngajar ni tak habis-habis dah minyak. Jadi saya pun ikut jalan bawah. Kan ada hotel apa, Dynasty apa. Tapi sekarang dia tukar nama hotel baru. Saya tak ingat nama baru dia. Jadi saya pun berhenti bawah hotel tu. Kalau kona kiri, pergilah ke Sentul. Sampai kat situ saya berhenti. Saya kata, macam nak buat. Elok saya berhenti je, tiba-tiba ada orang di BKL. Seorang pakai uniform, seorang seluar uniform baju biasa. Dia pandang muka saya, dia pegang minyak. Allah. Dia pegang minyak. Dalam bekas petrol. Dia pandang muka saya pandang muka dia. Lepas tu dia pandang muka saya, dia kata, minyak habis ke? Saya angguk. Tak apa. Saya isi, saya mojo motor. Pagi tadi dia kena. Allah. Dia tinggal motor kat situ. Saya pula datang tengah hari tu. Ketika dia datang tempat tu memang sama juga. tempat yang sama. Saya pandang muka dia makan muka saya. Lepas tu dia kata macam, tak apa, saya isi motor saya, dia sebagi awak sikit. Lepas tu saya pun tunggulah. Lepas tu lepas habis dia isi motor dia isi kat saya, motor saya. Dapatlah sikit pun, tak tahu banyak mana kan. Sampailah ke sana. Saya pun ingat nak kejar lah, nak belanja kan. Hilang. Dia pergi. Hilang. Saya pun pergi keluar belah situ tu, pergi Jalan Pahang balik, masuk Jalan Tun Razak, pergi mengajar. Tapi janganlah harap tiap hari. Sekali-sekali jadi tu ampunlah kan. Allah Taala, hari Allah Taala tolong. Hari Allah Taala tolong. Tahu tolonglah. Hari lain janganlah pula macam minyak tak ada ni. Rasa insya-Allah jadi lagi. InsyaAllah ada lah. Kot lagi. Jangan. Kita bukan mengharapkan sedemikian. Biarlah Allah Ta'ala jadikan benda tu berlaku sekali-sekala pada kita untuk kita sedar, doa kita dimakbulkan. Tapi untuk kita sentiasa jadi, nanti kita akan jadi belagak. Pandang muka orang, awak jaga-jaga saya doa nanti kan. Ya, betul. Jangan. Tapi realiti saya cerita benda tu tak nak fahamkan. Macam mana benda tadi Allah Ta'ala beri rezeki lah. Kalau ikutkan mana apa kebaran kalian untuk orang tu buat minyak depan saya. Pegang motor tu macam tu. Dengan minyak saya pandang muka dia, pandang muka saya. Minyak habis ke? Saya angguk. So realiti benda tersebut kita kata boleh berlaku. Macam itulah rezeki dia tak apa disangka-sangka. Memang tak sebutkan dalam Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bukakan kelapangan sebarang masalah.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala beri rezeki pada dia dan tak sangka-sangka. Ayat 1,000 dinar ni lah. Ayat apa surah At-Talaq Yang kan. gantung tak baca tu. Ya saya. Bukan tak baca tak amal. Time tengah-tengah apa azan maghrib elok je pula menyanyi lompat. Tak ada pula kata tutup ke nak takut Tuhan, tak ada pun. Kan? Atau realiti dia benda tersebut memanglah saya tak katalah saya bertakwa maka Tuhan tolong saya. Tak. Saya bukanlah seorang yang baik, tapi dalam masa sama bila Allah Taala dengar amma yujibu mutarra idza da'a, atau adakah yang lain yang mendengar doa orang yang terdesak ketika dia menyerunya. Wa yakshifu su, dan menyingkapkan akan keburukan. Ada tak yang lain selain Allah Taala? Jadi tak ada. Ilahum Allah, ada Tuhan selain Allah Taala? Tak ada. So jadi kita belajar untuk sebenarnya bina dalam diri kita ni kepercayaan dan juga pegangan bahawa Allah Taala akan tolong kita. Tapi macam tadi lah, effort kena buat jugalah. Kalau orang tu tanya macam minyak habis ke? Buat diam. Kalau nak ditolong, Allah Ta'ala akan tolong juga. Alah, payah juga. Pasal apa? Pasal Tok Guru dia orang cerita kan. Tok Guru tu tuang air. Oh, ambil air dalam parit. Air dalam parit tiba-tiba isi guna jalan. Dia pesan jangan buka benda ni. Kawan tu buka, tahu berkarat. Selagi tak buka tak apa. Tuang pasir pun ada. Tak, ni cerita wali-wali lah. Yalah, wali. Kita dengar cerita wali ni macam tu. Kalau habis minyak, tunggulah kejap. Mesti yang tunggu pasir, aci. Jangan harap macam tu. Bantuan Allah Ta'ala datang dalam bentuk manusia. Tak perlu datang malaikat datang kan dengan sayup kembang. Nak minyak ke? Janganlah fikir macam tu. Saya manusia datang tolong, angguk lah. Angguk saya tu effort. Pasal kalau saya buat diam je kan. Zikir. Subhanallah. Orang tanya, bang, minyak habis ke? Subhanallah. Betul, bukan. Saya kena cakap dengan dia, minyak saya habis. Tak apalah, nanti saya bagi awak sikit. Angguklah senyum. Itu effort. Kadang kita macam buat macam tak apa. Saya tengah tunggu Allah Taala hantar. Jangan macam tu. Itu kita naik ni. Ini yang kita kena nilai balik diri kita berdasarkan kepada aturan Allah Ta'ala tadi. Jangan kita harapkan miracle berlaku pada kita dalam bentuk macam tu. Makanan tu akan sampai, tak pelik. Kita macam lapar lah. Tiba-tiba ada orang hantar makanan. Hari ni ada akikah. Kan? Makan kenyang. Cuba, Alhamdulillah. Kambing pula tu kan. Okay. So ada orang hantar makanan. So Alhamdulillah lah. Yang kita duduk lepak-lepak tu, tiba ada orang beli makanan. Hantar dekat kafe. Siapa nak makan, ni sekian ada buang pisang lah apa. So realiti dia, benda tersebut akan berlaku. Tapi dengan aturan Allah Ta'ala itu sendiri. Kita bukan mengharapkan benda berkenaan mesti jadi macam tu. Kadang-kadang saya takut juga benda ni cerita kan. Nanti pakcik-pakcik besok datang jumpa, Ustaz, tolong jampi air. Ada. Dia jadi kes. Tapi saya Alhamdulillah, lepas tu saya tak ngajar sebab tu lah. Saya tak ngajar. Tak boleh. Kalau batal. Dia ada ayat kadang. Ustaz datang-datang ni hujan. Saya kata, cakap sekali lagi, Ustaz datang dah. Dia kalau kita dia macam Ustaz datang je hujan. Ustaz datang je hujan. Kalau Ustaz ni kan biasa tak hujan, bila Ustaz datang je hujan. Saya tanya sebut sekali lagi. Ustaz datang ajar dah. Gila kan? Nak sandar benda-benda. Lah dia ambil kasut kita kan. Orang Melayu kita ni masalah. Dia ambil capal kita letak atas kepala dia. Capal yang kita minum dia buat balik. Jangan. Yang tu pakcik tu 2 orang dia bagi saya air. Terus saya bacakan Fatihah. Saya pandang muka 2 orang. Saya tak apa kot. Minta Ustaz baca kan. Saya macam apa benda dia nak buat ni. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan saya tak mengajar ada tempat tu. Alhamdulillah. So realiti dia benda macam ni kadang-kadang kita tahu rezeki Allah Ta'ala datang dengan tangan disangka. Tapi bukan setiap waktu kita kena macam tu. Ada masanya Nabi SAW kelaparan. Ada masanya Nabi SAW nak makan, sahabat sediakan. Ada masa kelaparan, kebuluran. Sampai Nabi kena letak batu untuk bagi rapat kat perut dia. Ada masa tak ada air. Jadi kita kena jadi manusia biasalah. Yang kita tak boleh paksa Allah Ta'ala dengan satu perkara yang kita kononnya sekian, maka Allah Ta'ala kena tunaikan hajat kita.